Husband saya sendiri adalah seorang cancer fighter, NPC, stage 4A, kanser pakai lidah. So bermula dengan alara scarf sebab kepala dia sakit sangat macam nak kompres. Lepas tu kami tak tahu lagi dia ada cancer. But then dia tak cure lah actually, sebab cancer kan dia tak boleh terus cure. And then bila dah diagnose with NPC, sebelum kemoterapi, mata dia ada double vision tau. And then I try bagi dia Avision. Lepas makan Avision, dia terus 3 kotak makan, terus okey. Dia tak pakai spek. Kalau tak, dia akan pakai spek sebab mata dia macam tak boleh tengok cahaya. Macam Dracula lah, macam tak boleh tengok cahaya matahari directly. So pakai spek, even malam pakai. Tapi lepas 3 kotak Avision, dia terus okey. And then masa kemoterapi, orang lain kalau kemo, dia akan ada side effect macam badan lemah. Okay. So bila dia makan, sebelum ada terapi, kemoterapi, dia makan 4 sachet, balik makan 4 sachet, dia tak ada rasa muntah. The whole week, the next 2 weeks akan ada kemo kan. Dia the whole week tu tak ada rasa muntah, cergas, sihat. Aspirina pun dia makan. So that's why kami memang tak boleh tak ada aspirina, Shirto, Lifcol pun kami mesti ada juga.